Malaysia sedang melipat gandakan usaha untuk menjadi peneraju serantau dalam kecerdasan buatan AI dengan menumpukan pada pembangunan bakat dan infrastruktur digital, kata Menteri Digital Gobind Singh Dio. Beliau berkata komponen utama bagi inisiatif itu ialah Pejabat AI Kebangsaan NAIO yang menyelaraskan usaha merentas kementerian untuk mengenal pasti dan menangani keperluan bakat. NAIO membolehkan kami melakukan tadbir urus dengan pelbagai sektor untuk memahami perkara yang diperlukan bagi membina dan mengekalkan bakat digital terbaik. Kami komited untuk mencipta peluang sebenar dalam ruang teknologi dan membolehkan rakyat Malaysia menerajui inovasi AI, katanya di Petik Harapan Madani. Beliau berkata demikian ketika berucap pada acara Machines Can See yang diadakan pada Rabu di Muzium Masa Depan di Dubai. Ahli Parlimen Damansara itu turut menekankan bahawa Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC sedang berusaha untuk mempercepat inisiatif digital dan memperkemas proses menarik bakat global selaras dengan matlamat Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia 2025-2030. Kami mempunyai visi jangka panjang yang jelas, menjadikannya lebih mudah untuk membangunkan kemahiran digital dan peluang akses merupakan bahagian penting dalam rangka tindakan kami untuk pertumbuhan, ujarnya lagi. Gobind juga menggesa perubahan dalam pendekatan pendidikan digital iaitu bukan sahaja mengenai universiti tetapi juga perlu menerapkan modul atau pembelajaran teknologi yang relevan pada setiap peringkat pendidikan bermula sekolah rendah hingga menengah dan seterusnya. Ini bagi memastikan penyediaan bakat lebih awal dan menangani kekurangan kemahiran pada masa hadapan, jelasnya. Tambahan lagi, Gobind berkata, selari dengan pembangunan bakat, Malaysia kini pantas berkembang sebagai hub serantau untuk pusat data, pemacu penting AI dan transformasi digital yang lebih luas. Malaysia telah pun menarik pelaburan pusat data global. Kami mempunyai infrastruktur, sumber dan dasar untuk menyokong pertumbuhan ini dan kami sedang membina ekosistem yang meletakkan kami sebagai peneraju serantau, katanya lagi. Beliau berkata ekosistem di sekitar pusat data itu akan memacu inovasi dan mencipta pekerjaan selain penting dalam wawasan negara ke arah ekonomi digital yang berkembang maju. Sementara itu dalam kenyataan berasingan, Gobind berkata Malaysia menjalin kerjasama strategi dengan Emirat Arab Bersatu, UAE dan Rwanda yang bertujuan mengukuhkan penyelarasan untuk membantu meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan AI di selatan global. Dalam rangka kerja Rangkaian Global Pusat Revolusi Perindustrian keempat, C4IR, negara-negara ini akan bekerjasama untuk mempromosikan etika dan tadbir urus dalam AI bagi membantu masyarakat dan ekonomi di rantau tersebut bagi memanfaatkan potensinya, ujarnya. Perjanjian itu dimeterai menerusi memorandum persefahaman MOU yang diumumkan pada Dubai AI Week yang sedang berlangsung antara Dubai Future Foundation sebagai penganjur C4IR UAE, Rwanda C4IR dan My Digital Corporation, sebuah agensi di bawah Kementerian Digital. Gobind berkata Malaysia berbesar hati bergabung tenaga dengan UAE dan Rwanda dalam inisiatif itu bagi menghubungkan kepakaran AI dunia dan mempercepat transformasi digital untuk masa depan yang lebih inklusif dan mampan. Kerjasama melibatkan Malaysia, UAE dan Rwanda ini mencerminkan matlamat kami untuk masa depan yang didorong oleh inovasi AI yang bertanggungjawab, jelasnya lagi. Dalam pada itu, Gobind berkata susulan MOU itu, mereka bersetuju untuk memperluas skop program C4IR AI Fellowship yang pada mulanya ditandatangani UAE dan Rwanda pada mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia WEF 2024 di Davos. Kini dengan tambahan Malaysia, kerjasama yang diperluas itu akan menggalakkan lagi usaha sama antarabangsa untuk menyokong pembangunan mampan menerusi AI. Inisiatif itu akan membolehkan pertukaran bakat, inisiatif bersama dan pembangunan terkoordinasi rangka kerja tadbir urus AI yang bertanggungjawab diterajui negara-negara global selatan, tambahnya lagi.